Item yang paling saya suka yang ada dalam koleksi saya ialah item 5 dinar macam ni. Kenapa saya suka? Satu hari, satu perkongsian di bulan Ramadan, teruskan menonton. Pertama sekali, item 5 dinar ini saya beli pada tahun 2018 setelah saya menabung sebulan demi sebulan sehingga saya ada bajet lebih kurang masa tu 5,500 sahaja tuan-puan. Hari ini, 5 dinar ini telah pun dekat dengan 10,000 harga dia, 9,000 lebih kalau tak silap saya. Jadi tuan-puan, rugi tak kalau tuan-puan tak mula menabung emas? Rugi. Saya dulu tak pernah menyesal saya menabung emas walaupun saya rasa harga emas pada masa itu sangat mahal. Tapi saya sekarang hari ini, saya tak rasa menyesal pun. Sebab apa? Saya tahu apabila saya tukarkan duit saya menjadi aset emas, saya telah pun ada aset yang mana semakin lama nilainya akan semakin naik dan semakin naik lagi. 5 dinar ini saya punya matlamat ialah untuk dijadikan sebagai dana untuk bawa pergi umrah. Pada tahun 2018, harga pakej umrah rata-ratanya lebih kurang 5,000 ke 6,000. Pada hari ini, tak ada dah pakej umrah yang harga lebih kurang 5,000. Semua dah naik kepada 7,000 dan 8,000 ringgit. Tetapi saya, sebab saya tukarkan menjadi 5 dinar ini siap-siap, walaupun harga pakej umrah naik, saya kalau saya jual pun masih lagi cukup. Kalau dulu saya simpan dalam bentuk ringgit 5,000, sekarang kalau saya nak bawa pergi umrah, saya kena top up lagi tuan-puan. So, anda boleh jadikan 5 dinar ini sebagai target dan juga simpanan untuk tuan-puan pergi umrah, dana untuk tuan-puan pergi umrah nanti. Macam mana caranya? Jom isi borang biru kat bawah ini, kemudian saya akan hubungi tuan-puan dalam tempoh 24 jam untuk tuan-puan dapatkan 5 dinar yang sama dan tunaikan matlamat yang sama dengan simpan emas kita. Jumpa esok dalam next video. Assalamualaikum, selamat berpuasa.